Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat menyambut Ramadan. First kali pasal semalam punya yang ada customer yang datang ke belakang, Zaki dengan Afiq tengok balik. Customer yang technician panggil untuk tunjuk barang saja sekejap. Kalau yang datang belakang duduk tengok technician buat kerja, tolong bagi tahu. Technician pun tolong bagi tahu customer, cakap tak boleh duduk belakang. Macam kes yang baru-baru ni tu, yang aku buat video dekat Puchong itu hari, yang kena langgar dengan kereta, tu satu kes lah. Kita tak nak jadi. Bila jadi panjang cerita. Dekat Shah Alam, Alhamdulillah setakat ni tak ada benda-benda kena kat customer. Dekat Puchong dah kena sekali, tergolek atas lantai sebab dia lalu tempat tak sepatutnya dia ada. Sama juga dengan korang, kalau macam lantai contoh coolant ke apa, lepas kau pakai tu kau mop terus. Macam biasa kan customer dia pakai tandas belakang ni lah. So laluan tepi tu make sure clean lah. Lepas buat kerja terus mop. Lagi satu, sebelum nak panggil customer tu make sure kawasan tu selamat lah. Tapi kalau yang jenis customer nak tunggu dekat belakang tu, memang cakap dia memang tak boleh lah bagi tahu. Sebab kita ada CCTV banyak. Benda tu kita tak nak jadi, barulah kita nak tak buat macam tu. Kalau boleh kita elak awal-awal. Sebab tempat beresiko memang dekat area bay buat kerja lah. Coolant panas, ada kereta tiba-tiba gear free, kau tekan-tekan minyak dia jalan, kadang tu brake tak makan. Banyak kes. So ingat, lepas ni nampak je customer, kalau tak ada dengan SA yang ataupun korang sendiri yang panggil, inform je customer tu. Dia nak dengar tak nak dengar nombor 2. Yang penting kau bagi tahu dulu, bang tak boleh duduk sini.